Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam kedamaian. Salam pencinta haiwan. Salam benua. Salam ASEAN. Salam madani. Salam madani berinspirasi dan berinovatif. Kawan-kawan. Ni kita berada dekat kandang ni. Lah ni 11.50, hampir pukul 12 tengah hari dah. Hari ni 8 bulan 5 tahun 2025. 10 Zulkaidah 1446 Hijrah, kawan-kawan. Salam bermotivasi. Bukan salam roti basi, kawan-kawan. Salam motivasi, kawan-kawan. Tu anak si Parut bin Tat ni kita dah jumpa dah hari ni, kawan-kawan. Alhamdulillah. Kau balik lain kali ni, anak Parut bin Tat. Okey? Balik tiap-tiap hari kena balik kandang. Okey, Parut bin Tat. Okey, dengar Parut bin Tat? Jelas? Okey. Okey, kawan-kawan. Okey? Salam bermotivasi, kawan-kawan. Bermotivasi madani, kawan-kawan. Ke macam mana? Aku nak cakap pun tak kerti. Yang budak aneh tu, Ishak tu, adik aku tu, pasal WRF tu, dia kata pneumatik apa benda kena cedera apa benda. Ya ke? Minta hospital Ampuan Rahimah buka statement sikit kecederaan apa. Yang pneumatik tu dia kot, dia tak boleh masuk pasukan polis tu, dia nak tipu orang kot. Ke macam mana? Untuk pasukan polis bantuan ni, pasukan polis ni, ada tak dia pergi latihan dekat mana-mana seperti mana anak Sa'ari ni, Muhammad Anis, Ishak ni, kawan-kawan. Tolong. Pelik-pelik je dia ni. Okey? Okey, insya-Allah. Mudah-mudahan bantu saya, kawan-kawan, netizen-netizen. Okey? Fitnah banyak sangat dia. Okey? Terima kasih, kita jumpa lagi. Dia dengan bini dia pelik sangat tu. Kereta yang motor yang hilang apa benda yang buat report ada dekat dia sekarang ni. Okey? Kalau pengarah JPJ tu boleh confirmkan benda ni, yang sistem dalam JPJ tu, kita dah tahu dah sekarang siapa dia, dalang dia. Okey, kita jumpa lagi next video, insya-Allah.